pada apa aku dah cakap salah ni. Okey, ada satu kereta F30 enjin N13. Dia langgar lopak air je, masalah wastegate dia tak buka, turbo dia tak main lah. Bila kita off kunci, kita start balik, baru turbo tu main, dia function balik. Okey, itu kategori macam ada benda bocor boleh jadi sebab dia tutup valve untuk turbo tu. Satu lagi kemungkinan ada bocor tempat lain lah, seperti hose ke, intercooler ke, ataupun flipper dia problem pun boleh jadi. Tapi masalahnya isu ni memang rumit sikit. Langgar banjir, cut off. Dia baca dekat komputer, cut off. Turbo cut off. Itu masalah yang paling rumit lah. Lalu kita check basic. Satu, intercooler. Pakai smoke test. Pakai asap. Satu lagi, solenoid valve untuk wastegate lah. Itu 3 lah. Kita tengok basic balik. Lepas tu kita tengok smoke test. Tengok mana ada bocor. Intercooler ke ada bocor ke. Kita akan check satu per satu. Kita akan cas ikut mana yang kita jumpa. Bukan kita suka-suka tukar barang kereta customer. Tindakan dia, apa-apa isu membabitkan troubleshoot, mesti kena ambil masa sikit lah. Lagi satu, kadang-kadang kita tak ada barang, saya terpaksa pinjam ataupun saya beli kos, keluar dah kos untuk menyelesaikan kereta anda. Kadang-kadang benda tu jadi, kadang-kadang tak jadi. Tak jadi, kami tak ada charge apa-apa. Troubleshoot pun tak ada kami charge. Kecuali benda yang troubleshoot major lah. Maksud major tu kita kena buka benda yang besar. Apa-apa permulaan untuk kerja, mesti quotation saya buka dulu. Setuju, baru proceed. Kata-kata dekat Wasabi. Nanti segala sebut harga, quotation, saya akan buka dekat Wasabi lah. Okey, dapat apa hal? Share, like dan komen. Tekan bio di bawah. Bye.